Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Gombak, sahabat lama betul, daripada 98. Ini betul-betul otai 98 ni. So, Dr. Bala Chandran juga, orang lama, rakan pimpinan, kawan lama pun ada tadi. Hadirin hadirat muslim-muslimat yang saya muliakan, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama pada malam ni. Eng Lam Yong pun ada. Eng Lam Yong, angkat tangan sikit Eng Lam Yong, tak pasal. Ini pengasas Parti Keadilan. Jangan main-main. Pengasas Parti Keadilan. Nombor keahlian dia 12. Nombor keahlian 12. Kalau diorang nak saman, dia boleh lawan kat mahkamah. Dia ada lagi sijil. Yang benar kad ahli. Saya lama saya buang dah. Saya nombor James Bond 007. Dia nombor 12. Dia penaja mesti 20 orang. Kan? So dia nombor 12. So confirm dia penaja Parti Keadilan. Makcik, Parti Keadilan yang ni lah. Yang Noor Ibrahim ni bukan Parti Keadilan lain. Tak ada dah. Yang pengasas-pengasas tak ada. Nombor 1 ada lah, 001 Puan Azizah. Bini dia takkan nak lagi, kan? Bini dia lagi mampus ada, kan? Bini dia tak lagi. Nombor 2 002 Chandra Muzaffar. Tak ada dah. 003 Anwar Tahir, Susu Agung. Lepas tu dia keluar, masuk PAS. Lepas tu sekarang amanah ke apa kan? Lepas tu nombor 4 Hajah Marina Yusof. Ya, tak ada dah. Zainul Zakaria. Nombor 5 bekas Presiden Bar Council. Masa tu dia peguam Noor Ibrahim. Rambut putih masa tu. Sekarang rambut dia masih putih lagi lah. Rambut saya dulu hitam, sekarang putih lah, kan? Dah hilang rambut dah ni, kan? Boleh tahan lagi lah, kan? Tapi dulu lagi handsome lah, kan? Lah makcik dia. Ya, nombor ni Roslan Kasim, arwah almarhum, kan? Nombor 6 saya nombor 7 lah. 08 Hajah Nelon, ketua wanita. Allah yarhamah dah, tak ada ya. Dan sebelum dia meninggal pun dia tak ada dah kat Keadilan. Tak ada dah. Siapa yang ada dalam Keadilan ni? Ini dia pun tak faham berkeadilan. Pasal saya kena kelentong dengan Ibrahim ni, kan? Jadi kita alhamdulillah, saya tadi daripada di Wangsa Maju jumpa kawan-kawan di Wangsa Maju dengan PAS kawasan buat program juga, ya, tapi memanglah dia Gombak ni lain sikit lah, kan? Ustaz Salahuddin ada ni. Ini daripada tahun 98 lagi, ya, antara kubu kuat, ya. Sama lah dengan kawan saya Azmin, kan? Sama lah dulu, ya. Ini membina reformasi. Sebelum tu saya di Greek, malam tadi Greek. Sebelum tu Baling. Saya dah nampak sampai Siam lah ni. Lepas sebelah tu dia Yala. Ya, saya daripada sampai Siam lah ni, datang sini juga. Orang Gombak panggil saya, mana boleh tolak. Saya Sufi, kan? Lagipun memang saya gindu Gombak. Bila nampak ada nama Ustaz Salahuddin, kan, lagilah saya tak boleh tolak lah. Jadi walaupun saya jauh ni, kan, saya datang. Alhamdulillah saya dah 6 bulan masuk PAS, ya, alhamdulillah, ya. Besok genap 6 bulan, 24 akhir bulan. Saya masuk 24 Ogos. Saya diterima oleh Jawatankuasa PAS Pusat. Alhamdulillah, dan syukur dan juga terima kasih kepada pimpinan PAS Pusat, yang terima saya. Saya masuk PAS ni, saya hantar borang sendiri. Saya naik pejabat agung PAS, saya seorang diri, saya pergi hantar. Saya isi, borang saya kena minta kawan lah. Masa tu Mak Diah, ketua PAS kawasan Putrajaya. Sebab saya tak ada borang, saya minta kat dia. Tapi saya sendiri pergi. Parti lain, orang hantar borang kat saya. Ya, parti PAS ni memang, sebab saya masuk memang, ya, sebab saya memang tak ada dah. Politik ni saya tak ada, cukup lah, banyak parti, kan? Tapi saya banyak parti macam mana pun saya tak ada merompak dia orang, kan? Saya tak buat jenayah, meliwat orang pun saya tak ada, kan? Tak ada kes lah.
Kan cakap banyak kan kazaf. Saya tak peduli, saya tak heran. Saya baru ni di Kedah pun saya sebut, di Johor pun saya sebut baru ni. Dia nak kazaf, kazaf saya. Kan 2014 pun dia pernah kazaf saya. Apa masalah? Kan kita bukan tuduh, ini laporan dari mahkamah. Ya, laporan di Mahkamah Persekutuan. Dan saya dengan Anwar ni saya bertentang dengan dia empat mata. Jaga sikit, empat mata ni bertentang. Tapi tak berlaku apa-apa lah, kan. Masa tu bukan di dalam kawasan-kawasan yang terlarang, kan. Ya. Itu sebab saya tinggalkan dia. Keputusan mahkamah, keputusan bertulis mahkamah. Saya keluar jail 2003, dia keluar 2004. 2004 dia keluar, masa tu dia lepas, dia keluar tu. Dia lepas hak Mahkamah Persekutuan, rayuan Mahkamah Persekutuan membebaskan dia. Saudara mungkin lupa, saya tak lupa. Sebab ini sebab asas saya. Dan saya nak buat keputusan ni bukan senang. Saya berjuang habis-habisan untuk dia. Tak ada orang dalam keadilan yang boleh lawan saya. Bab lawan mempertahankan Anwar ni, ya, rekod dia, saya seorang yang masuk penjara. Yang masuk ISA ni 10 orang, ramailah juga. Masuk penjara saya seorang. Saya Kemunting pun saya masuk, penjara pun saya masuk. Yang Kemunting 10 orang masuk. Gani pun ada dengan saya, Haji Gani Harun, Esko Pemuda dulu. Dia pun masuk ISA 10 tu. So daripada 10, 2 ada sekarang ni lah. Tetapi yang masuk penjara saya seorang. Tetapi bila sampai keputusan mahkamah, dan mahkamah tu pula, ya, dia mula dia bebas tu tak apa lagi, kita pun tak perasan. Tapi bila keputusan bertulis keluar, ya, keputusan bertulis keluar, saya baca. Orang lain mungkin tak baca, saya baca. Ya, sebab ya, saya pertahankan dia. Jadi bab ni bab serius. Ini bukan yang liwat baru ni, bukan yang Saiful ni, kan. Baru ni saya tak tahulah, kan. Yang Saiful tak baru lah, 2008 ke apa. Ni yang belum mula dulu. Bila keputusan bertulis keluar, dalam keputusan bertulis tu 3 hakim Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan masa tu bebaskan dia. Bebaskan, bukan penjarakan dia, bebas. Tetapi maknanya 2 kata bebas, 1 kata tak bebas. Ya, maknanya 2 kata dah boleh keluar jail lah, 1 kata tak boleh keluar jail. Tetapi ketiga-tiga hakim, termasuk yang membebaskan dia itu, menyebut dalam keputusan bertulis itu, saya simpan lagi sampai sekarang. Sebab saya tahu dia nak kazaf ke dia nak apa, saya keluar lah benda tu, kan. Menyatakan bahawa aktiviti itu berlaku. Aktiviti itulah, kan. Saya kita nak sebut pun tak apa-apa nak syok lah, kan. Geli, jijik, kan. Dia duk marah kata jangan sebut. Kita lagi tak nak sebut. Kita tak ada kena-mengena. Tapi bila ini bertulis, dan kamu sekarang Perdana Menteri, kalau kamu bukan Perdana Menteri, saya peduli apa? Ya, tapi bila kamu Perdana Menteri, ya, ini keputusan ini penting. Dan saya tanya dia. Saya bukan tanya orang lain. Ini yang TikTok, yang budak-budak muda ni, saya nak dengar sikit baik cakap saya. Saya tanya Anwar. Saya bukan tanya orang kuat Anwar. Orang kuat Anwar tu saya lah. Kalau saya tanya orang kuat Anwar, saya tanya saya lah. Kan? Siapa lagi orang kuat Anwar ni? Kan? Saya lah. Tapi saya tanya Anwar. Saya kata ni macam mana ni? Kan? Kalau hakim ni kata tak bebaskan you, tak keluar jail, lepas tu dia kata you ni melakukan aktiviti itu, tak apa, senang. Kita boleh senang cakap, ini semua konspirasi. Itu yang kita cakap sama ni pun. Ini semua hakim yang dibeli. Kan? Kita tahu ni hakim semua. Senang cakap. Tapi bila hakim itu bebaskan kamu tak boleh kata hakim ni dibeli. Hakim ni bebaskan you. Kalau Mahathir bayar, atau kerajaan masa tu bayar, kan? Dia takkan bebaskan dia. Betul? Faham tu, Ini 2 hakim ni bebaskan dia. Tetapi yang bebaskan dia pun cakap aktiviti itu berlaku, tetapi tak cukup untuk kita sabitkan dia untuk terus dalam penjara. Tetapi kami percaya, ketiga-tiga itu percaya bahawa aktiviti itu berlaku. Ini bertulis. Dan saya jumpa dia 4 mata. Ini di Gombak saya cerita, tempat lain saya cerita juga, tapi tak sedetail ini. Gombak sebab ketua Gombak orang kanan dia juga. Betul? Ketua Gombak kan? Besok panggil lah dia sambung lah. Dia lagi rapat lagi tu. Cuma dia nak cerita tak cerita, mungkin dia dah cerita lah. Kat Ustaz Saludin dia cerita kot. Ustaz saya senyum macam kan. Ya. Saya kata, jadi macam mana? Ini bertulis, ya, dan ini akan termaktub dalam law journal sampai bila-bila. Kalau kita tak buang yang tu.
Walaupun dia sekarang diampunkan, saudara boleh cek, tanya lawyer. Kita tak boleh masuk lah law journal ni. Lawyer saja boleh masuk. Sebab lawyer yang bayar fee, ya, dia boleh masuk dalam law journal, dia cari kes tu, akan ada keputusan bertulis, full keputusan bertulis. Dan di conclusion, di bahagian akhir tu, disebut yang tu. Saya jumpa dia, saya cakap, macam mana bos? How can I defend you? Macam mana saya nak defend you? Saya nak cakap alasan apa? Kalau tiga-tiga ni tak bebaskan you, senang saya round satu Malaysia lagi. Kan? Saya kata ini semua kena beli, ini semua boleh. Tapi ni bebaskan macam mana? Oh no, don't worry lah. Don't worry, I will get Karpal pergi court and extract, buang ke semua perkataan itu. Dalam undang-undang dibolehkan. Dan dia memang kena buat itu. Sebab ini soal maruah ni. Ini bukan curi kasut. Ini bukan jenayah curi seluar. Kan? Ini jenayah dalam seluar punya hal. Kan? Ini maruah ni. Kan? Jadi kalau kita tak buat, kan, kita nak biarkan ke benda tu? Saya tanya saudara, kita mesti lawan habis-habisan. Dan dia janji pada saya. Dia janji pada saya, no, I will get Karpal untuk pergi court extract. Saya tunggu 6 bulan. 6 months saya tunggu. Saya tunggu lagi tu. 6 bulan saya tunggu. Sebab apa? Sebab bos, sayang lah bos, kan? Orang cakap je sayang, saya pertahan, saya masuk jail. Daripada mula saya jumpa dia ni, saya pertahankan dia. Saya dulu pertama kali saya jumpa ni, ni bertentang mata lah, kan? Tapi ramai. Masa tu saya pelajar Universiti Islam Antarabangsa, tahun 1990-91. Masa tu kes Tun Saleh Abbas dipecat, kalau tuan-tuan masih ingat. Saya masa tu pimpin belajar. Anwar datang di universiti, untuk apa? Untuk pertahankan keputusan, dipecat. Saya bangkitlah, saya kata mana boleh. Dia kata pasal tak boleh pula. Kita kenal Tun Saleh. Tun Saleh ni datang UAE, malam-malam belajar bahasa Arab. Arwah dah almarhum. Dia akhirnya hayatnya pun dalam PAS. Mudah-mudahan saya pun macam tu lah, kan? Akhir hayat saya dalam PAS, insya-Allah, kan? Ya. Tapi mana kita nak bertahan, kan? Nak buat keputusan ni, sebab orang baik macam ni boleh kena pecat. Saya cakap tu. Itu bukan pertama kali. Saya belajar lagi masa saya student. Anwar tahulah, kan? Dia jawab, saudara, awak nampak anak muda berani, ha? Saya dulu muda pun berani macam saudara tu. Ini kita mau. Anak muda yang berani, tapi kena bersama saya. Tolong saya. Lakukan islah, in uridu islah mastata'tum. Cairlah saya. Betul. Saya dulu masa tahun akhir tu Universiti Islam, saya duduk mengaji dengan Ustaz Hadi ni, Tuan Guru Hadi ni, Presiden PAS. Masa tu dia belum presiden lagi lah. Dia tiap bulan dia mengajar di masjid di Taman Sarah tu, PJ. Saya dah mengaji, setiap bulan saya pergi ni. Kita belajar, budak-budak muda kan, ada pengajian kita pergi. Dia bukan mengaji politik, mengaji kitab fiqh, dia buka kitab turah ni. Kan? Patut saya masuk PAS lah. Yang Anwar Ibrahim ni pasal lah. Kan? Dia datang UAE, kita angkat martabat saya pun bukan setuju semua. Kita tahu dalam UMNO saya masalah. Dengan bos saya pun, tapi I need you habis. Saya masuk, mak saya ketua wanita UMNO Cawangan, bapa saya ketua Cawangan dekat Puchong tu Serdang. Tak pernah saya masuk UMNO ni, tak pernah masuk masyarakat UMNO ni. Saya punya tak suka UMNO ni. Tapi Anwar Ibrahim ni, tu bahaya Anwar Ibrahim ni. Orang kata orang kalau musim sejuk, kan, dekat Eskimo, orang jual aiskrim tak laku, Anwar Ibrahim jual laku. Ya itu bahaya dia. Tapi alhamdulillah sekarang orang dah tahu lah, kan. Sekarang orang dah tahu. Ini semua kerja Allah SWT, kan. Sekarang orang dah tahu. Adalah guna dia jadi Perdana Menteri, kan. Kalau dia tak jadi Perdana Menteri, orang salah saya lah. Ini Izam Kelentong lebih. Sekarang saya tak payah cakap apa. Saya belum buka mulut lagi. Betul lah you cakap, kan. Memang betul guna Anwar ni. Baru orang tahu, kan. Tidak. Kalau dia tak jadi Perdana Menteri, tak tahu. Sekarang dia jadi Perdana Menteri, baru tahu. Dia kerja dia macam ni round satu dunia ni. Sekarang dia sibuk pasal 44 juta lah, kan. Dia buat kerja round dunia ni daripada dia Presiden ABIM lagi. Ni orang kuat-kuat ABIM ada. Saya tahu gombak ni banyak orang ABIM, saya tahu. Saya nak bagi mesej sikit, kan. Ya, daripada dulu lagi dia round pergi Bangladesh, pergi Pakistan, tak ada jauh sangat, yang dekat-dekat je lah. Tapi dia kena keluar, balik, dia bersyarah, saya jumpa Presiden Ziaul Haq, saya jumpa, itu style Anwar.
Sekarang ni dia pakai, cuma sekarang Perdana Menteri dia orang jauh lagi lah. Tu belanja pun banyak lagi. Tapi dulu dia boleh hidup. Sekarang Perdana Menteri sembang je tak cukup. Sebab you Perdana Menteri sekarang. You kena tunjuk, you kena buktikan, you kena bawa hasil. Ini hasil apa? Apa hasil dia bawa ni? Rakyat makin susah, harga barang makin teruk. Ni kita nak puasa, santan pun sedang naik berganda. Tepung dulu RM1 lebih, sekarang baru ni RM3. Kat Sungai Petani, sebelum pergi balik saya pergi Sungai Petani, sebelah sawah je, tengah ceramah ni mesin jalan ni. Dia kata kita dekat sebelah sawah ni pun tak, beras tempatan tak jumpa. Beras kita tuai pun kita tak jumpa. Macam mana? Daripada Kuala Lumpur lagi dah tak jumpa. Punya teruk. Isu sembang luar negeri, nama trilion, apa benda. Saya masa jadi sukses politik Anwar ni, masa jadi sukses politik dia yang ajar saya. Dia kata, Izam, ini angka-angka semua kita pegang kan. Jangan pakai. Kita nak tahu rakyat betul-betul susah tak susah. You sebagai sukses politik, you tolong. You round, pergi kedai tom yam, pergi kedai malam-malam ni, kan, tanya, jualan menurun ke meningkat. Itu kerja saya tu. Tanya Anwar tu, hidup lagi dia. Belum arwah lah, ada orang kata arwah kan. Itu arwah politik kan. Itu arwah tak ada roh. Itu betul lah juga, arwah tak ada roh. Terus semangat reformasi tak ada dah. Arwah lah tu. Kan? Ni semangat pada rakyat. Itu dulu Anwar macam tu. Lepas tu masa dia Menteri Kewangan dulu, ya, tahun 97 98, sudah rasa kan ekonomi kita. Saya sukses politik pasal apa? Dia betul-betul dia tanya saya. Pergi macam mana kedai tom yam, susah sikit dulu, bulan lepas dia 10 ekor ni, dia boleh 20 ekor boleh, sekarang 10 ekor pun susah. Kita tahulah ekonomi masalah. Pergi kedai baju, pergi kedai kasut. Kedai baju kasut ni orang tak makan, tak beli tiap hari lah, 6 bulan setahun sekali. Tapi itu juga menjadi tanda aras. Itu kerja saya dulu. Sekarang dia jual data pula. Dia pula yang kaki kelentong, ini data ini triliun sini, triliun sini. Habis dia Rafizi pula cakap. Lama bukan kita gelak, satu Malaysia gelak. Beribu gelak. Sampai Agung pun kena. Agung kata syabas kerajaan mana ni, kan, bawah Perdana Menteri. 90% gelak. Kesian Agung. Tapi Agung pun kena faham kan. Penanda memanda Perdana Menteri tak boleh pakai lah. Yang pakai tendang lah. Tak boleh lah. Anwar is finished. Tak ada lah. Dulu zaman Wan MDP Najib paling teruk pun tak ada macam ni orang marah. Sekarang melarat, keadaan susah. Sebab apa? Sebab dia tak buat apa yang dia cakap, tak buat. Sekarang ni tahulah, saya dah round 6 bulan macam-macam lah dia tunjuk video saya dulu pertahanan Anwar. Memanglah dulu saya pertahankan dia lah, betul lah. Dulu dia betul lah, hidup lah dia, bukan arwah. Sekarang dia dah arwah. Dulu lawan Akta Hasutan. Oh ini Akta zalim, kita kena lawan habis-habisan. Akta media cetak kena ni. Sekarang dia pakai. Saya antara sebab utama, walaupun saya antara sebab saya betul-betul balik ke Malaysia dan serta IPAS, kerana yalah saya, keluarga saya di Jawa, ada pesantren besar. Tapi saya tak ada kena-kena dengan Zaid Hamidi. Itu Jawa tak boleh pakai. Saya Jawa okey sikit. Orang Gombak banyak Jawa ni, saya tahu kan. Kita buka kitab Al-Binayah An-Nihayah tentang akhir zaman, awal zaman dan sebagainya. Lagi banyak kita buka kitab, lagi kita faham, kita perlu. Cabaran itu besar. Cabaran akhir zaman itu besar. Ya, cabaran dari segi teknologi. Kalau dulu Facebook itu, dalam masa 10 tahun ni dah ubah pemikiran kita, budaya kita. Dulu tengok Facebook, bukan budak-budak je, mak budak, bapak budak membuat kerja itu. Saya tengok Facebook. Itu Facebook, sekarang AI, Artificial Intelligence. Dalam tak payah 10 tahun, 2-3 tahun ini pun, dia akan robah pemikiran kita, sistem nilai kita sebagai manusia. Yang Islam, yang bukan Islam, akan hancur. Nobel Prize winner baru ni buat kenyataan, saya tak ingat nama. Dia kata AI ni akan menjadikan manusia itu pupus, wanted. Jasad, bukan kata nilai memang dah pupus lah. Jasad itu pupus.
wanted. Macam tu. Ya, cabarannya. Sebab itu apa solusinya? Solusinya ialah untuk kita bersatu dalam panji Islam, bagi kekuatan. Kerana panji Islam inilah yang akan mempertahankan. Itu dia. Dan Islam yang kuat itu, ya, dia akan beri manfaat bukan hanya pada orang Islam, tapi kepada orang bukan Islam. Terbala ada ni. Ya. Ini rekod, ini sejarah. Ini sejarah, bukan saya cakap kosong. Sejarah daripada zaman timur dan barat, zaman dulu, ya, di bawah pemerintahan Islam, Lam Yong pada depan ni. Ya. Rekodnya apa? Lagi kuat Islam, lagi kuat pemerintahan Islam, itu dia akan memberi manfaat, keadilan yang lebih jelas kepada yang bukan Islam. Ya. Jadi kita pulang lah. Itu asas saya balik kepada pulang dan balik kepada PAS. Tapi antaranya satu sebabnya saya lagi cepat balik, sebab Sanusi kena tangkap pukul 3 pagi. Saya tak kenal lah Sanusi. Saya tahu dia masa aktivis, dia kerja di Consumer Association of Penang Cap masa tu. Dia muda lagi daripada saya. Walaupun nampak saya muda lah kan, tapi dia tua lah kan. Sanusi muda lagi. Jadi masa Cap tu saya dengan SM Idris, almarhum lah juga. Saya belajar juga masa saya ketua muda. Saya duduk pulang masa saya nampak dah Sanusi ni. Tapi saya taklah rapat sangat. Tapi bukan masalah saya kenal ke tak, tapi segi prinsipnya. Macam mana seorang menteri besar boleh kena tangkap pukul 3 pagi. Yang tangkap ni Presiden Parti Keadilan ni. Yang round satu Malaysia dulu kata nak lawan Akta Hasutan, lawan Akta Zalim ni. Dah lah Akta Hasutan tak bang, you ngap pula pakai Akta Hasutan. Sanusi ni menteri besar. Seorang menteri besar. Dia angkat sumpah depan raja dia. Dia diangkat oleh Dewan Undangan Negeri dia. Ini bukan main-main. You kena hormat jawatannya. You marah macam mana, you kena hormat. Itu nama adab. Oh, cakap pasal adab 61. Kita kena ada adab. Janganlah hina teruk sangat. Saya ni mana nak cari Perdana Menteri macam saya. Usrah tiap minggu usrah. Syekh satu dunia saya kenal. Syekh Azhar saya kenal, Syekh itu semua saya kenal. Memang suara je sama makcik, lain tak sama. Saya dengar makcik dia cakap tu kan. Suara je ada sama sikit. Tak tahu macam mana lah kan. Lain perangai tak sama. Iya. Anwar ni kan. Syekh sana, Syekh sini. Kan. Tapi apa dia? Kan. Prinsip dia tak ada. Dia merosakkan sekarang prinsip asas Islam, prinsip asas negara. Ini yang nak sebut ni, kita nak selamatkan negara. Jelajah selamatkan negara. Dulu saya jelajah lah. Dia sebut ni jelajah selamatkan Malaysia kan. Jelajah selamatkan Malaysia. Dulu selamatkan Malaysia kan dulu. Saya lah ketua muda lah. Tapi dulu selamatkan Malaysia Anwar Ibrahim seorang lah. Malaysia tu Anwar Ibrahim. Dia dalam penjara. Keluar penjara, selesai semua masalah. Sebelum dia cakap, saya ulang, dia kata. Selesai turun minyak. Selesai. Apa yang selesai? Melingkup. Sekarang kita jelajah selamat Malaysia. Ada kawan-kawan PKR saya apa tadi tag saya on the way. Dia tu selamatkan apa? Saya selamatkan. Malaysia sekarang ni kena selamat apa? Rakyat Malaysia kena selamat. Negara Malaysia kena selamat. Ni dua perkara besar ni. Rakyat kena selamat sekarang. Apa yang tak macam nak kena selamat? Susah. Duit pun tak ada. Duit ada, gaji naik sikit pun tapi barang naik. Memang belangan. Mana saja kita pergi. Baru ni Kementerian Ekonomi, Rafizi buat taklimat. Ya. Dengan semua pegawai kementerian dia. Dia Menteri Ekonomi. Ya. Bangkit seorang pegawai. Pegawai dia. Kaki tangan kementerian dia sendiri bangkit. Dia kata YB, Datuk Seri. Datuk Seri lah ni. Kan? Dia ni saya bawa dulu masuk paket PKR ni. Dia nak act dengan saya lah. Dia belajar lagi saya dia masuk ni. Tapi jangan marah saya lah. Masa tu dia tak ada formula. Saya tak tahulah dia formula sekarang ni. Masa tu dia memang cerdik, tapi tak ada formula. Saya bawa masuk. Orang kaki tangan ni boleh tanya dia. Saya ni kaki tangan Kementerian Ekonomi. Baru ni ujung tahun nak sekolahkan anak, saya kena keluar 5,000 belanja. Tak pernah semua hidup saya kena keluar 5,000 untuk belanja anak saya masuk sekolahan. Sekarang 5,000 Datuk Seri. Itu saya nak tanyakan kawan lain, betul setuju? Setuju semua. Tak pernah berlaku. Teruk kita ni.
Mana nak cari duit 5,000 setengah? Itu pegawai kerajaan, kaki tangan kerajaan, yang gaji tetap tiap bulan ada. Yang kita ni depan Menteri Ekonomi punya teruk, mereka kena selamatkan Malaysia. Rakyat, itu rakyat memang melarat. Sebab tu kita kena round, untuk bangkit, untuk tekan, untuk ingatkan. Negara macam tu juga. Negara kita sekarang ni dirosakkan. Semangat pengasas negara ini dirosakkan oleh pemimpin-pemimpin negara. Pengasas negara kita ni bukan Tengku Abdul Rahman saja, bukan Tun Razak saja, bukan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi saja. Al-Hilmi itu presiden PAS. Tapi dalam tinta sejarah dia juga pengasas negara. Dia cuba padamlah depan ni. Tetapi juga siapa? Tang Cheng Lock. Tu nenek moyang yang Lamyong lah. Ya. Dia juga pengasas Malaysia. Tun Witi Samantan, pengasas Malaysia. Betul kan? Manika Wasagam selepas itu. Tun Tan Susin selepas itu. Mereka pengasas negara ini. Mereka Cina, mereka India. Mereka bukan Melayu. Tapi mereka tak pernah hina bangsa kita. Tak pernah hina orang Islam. Mereka angkat lagi perlembagaan Malaysia tu, mereka garap dan angkat dan hayati, hormati kedudukan Islam dalam perlembagaan. Mereka yang pertahankan kedudukan Bumi Putra, keistimewaan Bumi Putra. Mereka pertahankan. Dalam masa yang sama kita berlaku adil lah kepada yang bukan Bumi Putra, tapi mereka pertahankan. Itu sebab Malaysia ni harmoni. Yang sekarang ni jadi cacah merbah bukan sebab PAS. Yang dia kata ni PAS lah ni. Tiap hari, siang, pagi, petang, siang, malam berceramah, duduk pantai kita, tiup api perkauman. Saya lah tu. Dengan yang lain-lain lah, saya bagus lah kan. Ya. Tapi bukan itu. Buat jawatan seharmoni. Betul? Jawatan seharmoni, 10 orang tokoh Islam, 4 bukan Islam, Cina, Buddha, Hindu, Kristian. Saya pun tak kata tak elok. Okey. Kan, untuk berjumpa jawatan kuasa, apa pun benda baik, okey. Tapi itu bukan masalah dia. Tak selesai masalah tu. Masalah dia apa? Masalah dia pemimpin yang kurang ajar. Pemimpin yang tak faham perlembagaan. DAP daripada awal, daripada tubuh pada tahun 65, dia memang sanggah perlembagaan Malaysia. Apa dalam perlembagaan dia? Perlembagaan, matlamat perlembagaan DAP. Dalam perlembagaan DAP, matlamat dia nombor 1, untuk memastikan perlembagaan Malaysia ni tetap menjadi negara sekular. Nombor 2, mengesah dan memulihkan perlembagaan Malaysia supaya dalam kerangka sekular. Itu dalam perlembagaan DAP. Apa dia sekular? Sekular itu memisahkan antara agama dan negara. Maknanya dalam negara tak boleh sebut agama. Bukan kata agama Islam je, apa agama pun tak boleh. Itu perlembagaan DAP, itu perjuangan DAP. Dia tak ubah sampai sekarang ni. 4-5 tahun lepas tubuh, 67, dia buat deklarasi setapak. Malaysia, hak sama rata, diskriminasi antara Bumi Putra dan bukan Bumi Putra itu kezaliman. Ini disebut dalam deklarasi dia. Apa maknanya? Dia tak hormat kepada perlembagaan daripada awal. Tang Cheng Lock dan Samantan hormat perlembagaan daripada awal. Sebab itu MCA, MCA semua Cina, MIC semua India. Tetapi tak ada sepatah pun dalam perlembagaan MCA, MIC sebut pasal sekular. Sebab apa? Sebab mereka faham tak betul, tak boleh. Malaysia bukan sekular. Sebab dalam perlembagaan Malaysia ada perkataan Islam, ada juga agama lain. Kalau sekular tak boleh. Itu dalam perlembagaan DAP. Tetapi mengapa tak ada masalah sebelum ini? Mengapa tak ada masalah? Padahal daripada tahun 60-an dah ada. Daripada 60-an DAP dah perjuangkan benda ni. Tapi mengapa kita tetap harmoni? Kan? Melainkan 13 Mei saja tahun 69. Itu pun banyak dia punya kerja lah. Kan? Tapi selepas tu tak ada. Baru ni pula, sejak 20 kerajaan Madani ni pula, boleh ada. Sebab apa? Sebab apa? Sebab pada masa dulu 60-an 70-an dia melalak je lah tepi jalan. Dia bukan kerajaan.
Dia bukan menteri. Sekarang dia menteri. Bila dia menteri, dia bercakap kurang hajar, satu negara tahu. Dia boleh cakap, ini parti PAS, bertobat lah. Itu kurang hajar mana? Ya. Sebab taubat ni ibadah bagi kita orang Islam. Syarat sah taubat ni ada. Pertama, Islam. Beragama Islam kena syahadah. You tak syahadah macam mana dia taubat? Dia boleh sebut. Lepas tu besok dia sebut bab tahajud lah. Tiap hari itu saja kerja dia. Dan dia menteri. Dulu dia dah melalak dah, 5 tahun 10 tahun dulu dia dah melalak dah. Dia lagi teruk 5 tahun 10 tahun dulu dia maki hamun kita je dalam bahasa Cina, kita tak tahu. Orang Cina tahu dah, Lam Yong tahu lah. Dia bagi tahu saya, kita tahu. Tapi kita tak kisah sangat sebab dia bukan menteri. Dia bukan wajah negara ini. Dia bukan mewakili negara ini. Tapi sekarang dia menteri. Bila dia cakap macam tu, tentulah dia akan mendapat reaksi daripada orang Islam dan juga orang bukan Islam yang faham perlembagaan, yang faham semangat perlembagaan, yang mempertahankan semangat perlembagaan. Mereka tak setuju sebab dia menteri. Itu beza dia. Ada lagi satu sebab dia apa? Sebab Perdana Menteri tak guna. Iya. Sebab apa dia tak guna? Dia jadi Perdana Menteri, dia patut ketuk kepala menteri dia. Betul? Kalau Perdana Menteri kurang ajar, dia patut cakap, enggak, you lain you boleh cakap. Ini barang you jangan cakap tu. Ini orang Islam tak suka. Apa susah nak cakap? Apa dia tak cakap? Lim Guan Eng. Apa ni, Menteri Pendidikan host Menteri Pendidikan Afghanistan. Datang Malaysia, Kementerian Pendidikan, Menteri Pendidikan kita host sebagai kerajaan G2G. Lim Guan Eng boleh buat press conference. Dia boleh buat press conference, dia boleh maki Menteri Pendidikan kita. Bukan Menteri Pendidikan kita, Menteri Pendidikan dia. Bukan itu, bukan Menteri Pendidikan PAS. Bukan PAS yang lantik tu, bukan orang PAS. Itu orang PKR, ketua wanita PKR. Anak Siddiq Fahli berarwah, Presiden Habib. Kawan Anwar Ibrahim. Guan Eng boleh kata, apa asal panggil jemput ini Afghanistan? Ini Talibannya kerajaan. Dalam press conference. Tak kurang ajar. Apa Anwar buat? Patutnya Anwar kata, Guan Eng, you apa you cakap? You kalau tak puas hati, you cakap sama saya. You are part of us. You bagi tahu. Supaya dan I can tell Fadlina. Fadlina is my minister. I appoint Fadlina. Ada dia buat? Tak buat, biar. Ini yang lagi Hanayo-nya dengan Tereska lagi macam-macam. Satu pun Anwar tak pusing sedikit pun. Malah dia tubuh datang ke harmoni. Apa yang dia kona pada kita. Ada kata rakyat lah yang ni pasal rakyat tak harmoni. Ni pemimpin parti-parti pembangkang tak betul. Dia tak sebut pun apa yang dia patut sebut. Dia patut sebut. Saya nak tunggu sikit dia sebut. Ni kita buat jawatan kuasa harmoni. Kita buat jawatan kuasa. Untuk harmonikan kita. Tapi dalam masa yang sama saya pun nak ingatkan menteri saya, baik yang Islam ataupun bukan Islam, kalau tak nak nampak sangat, kalau takut sangatlah dengan DAP ni, buatlah lapik sikit. Menteri Islam bukan Islam, saya nak ingatkan, jagalah mulut. Macam mana kita buat jawatan kuasa mana banyak pun, tapi kalau menteri tak jaga mulut, tak harmoni juga. Cakap macam tu, itu pun tak boleh cakap. Itu pun tak boleh cakap. Padahal itulah perkara dia. Itulah asas dia. Dan inilah yang masalah, tuan-tuan. Kerana ini akan apa? Ini menghilangkan asas negara. Kita boleh hidup aman macam ni sebab asas dia itu apa? Asas dia kita faham tentang Islam sebagai paksi. Negara ini ada kedudukan istimewa Islam. Dalam masa yang sama mempertahankan hak yang bukan Islam. Dan kita terima, menghormati. Ya. Ini yang menjadi paksinya. Sekarang ini hilang dan dibiarkan. Dan kalau ini kita tak bangkit dan perbetulkan, kita akan hilang roh negara ini. Setiap negara itu ada roh dia. Kalau Amerika Syarikat tu apa roh dia? Liberty, kebebasan mutlak, demokrasi total. Bukan demokrasi terpimpin, demokrasi total. Itu free of speech. Ada fourth element dalam asas negara Amerika. Itu mereka pertahankan. Siapa? Trump ke apa? Trump tak betul. Dengan Trump dia Trump ni. Ya. You tak boleh usik asas negara. Tak boleh. Itu asas negara. Sekarang ni yang usik menteri-menteri kurang ajar.
yang biarkan Perdana Menteri. Ini tak boleh. Tak boleh biarkan. Setakat jumpa Syekh sana Syekh ni, memang saya ada Perdana Menteri sebelum ni, tak ada yang buat perkara ni. Tak baik pun Perdana Menteri sebelum ni, tak adalah baik sangat. Adalah kelemahan masing-masing. Tuk Abdul Rahman tu tak adalah jumpa Syekh Azhar, Syekh selalu. Tun Razak ke apa ke, tak adalah macam Perdana Menteri sekarang ni kan. Syekh saja. Syekh situ, Syekh sini, dia pun jadi Pak Syekh. Jangan naik Syekh sudah kan. Ada naik Syekh kan, tapi tak ada dengan kita kan. Itu lantak dia lah kan. Tetapi tak apa makna. Kamu biarkan yang ini asas. Sebab itulah saya kata kita kena selamat. Kita kena selamatkan negara ini. Ini perkara penting. Ini asas dia. Anwar sekarang ni dia akan guna naratif. Ini salah pembangkang. Pembangkang yang tiupkan api perkauman. Dulu tak ada masalah ini. Dulu tak ada perayaan jadi masalah. Memang tak ada masalah. Sebab menteri-menteri dulu faham. Ada had dia untuk buat perayaan di kementerian, di pejabat kerajaan, ada had dia. Ada perkara-perkara dalam jawatan kuasa fatwa, keputusan fatwa kebangsaan pun ada garis panduan. Tak payah buat garis panduan baru. Daripada dulu pun, 10 tahun dulu dah ada garis panduan untuk merayakan perayaan Islam dan bukan Islam di dalam pejabat kerajaan. Sebab agama Islam agama persekutuan. Ada cara-cara dia. Dan selama ini dihormati. Tak ada isu. Sampailah penyangak sehingga komen. Jadi menteri. Dan yang lebih penyangak ialah Perdana Menteri. Dia boleh biarkan. Ini yang kita tak boleh benarkan. Sebab itu yang saya round ni. Nasib baik bulan puasa minggu depan. Berhentilah sekejap. Kalau tidak, tak habis round. Round saja. 6 bulan ni sebenarnya round habis satu Malaysia lah. Tetapi kita kena buat, saudara. Kalau kita sayangkan negara kita. Ini bukan soal Islam dan bukan Islam saja. Ini semua. Sebab tu saya rasa seronok dapat Dr. Bala bersama-sama kita. Dan kita perlukan ramai lagi. Kalangan orang bukan Melayu, Eng Lam Yong hadir bersama. Ini semua orang Melayu yang harus tampil. Mereka ini subscribe daripada asas, daripada roh semangat pengasas-pengasas negara. Dan Eng Lam Yong ni pengasas parti keadilan. Dalam keadilan tu Cina dia dengan Tian Chua, 2 orang je. Tian Chua pun dah hilang mana dah. Tidak kepala guling dia. Tak berguling lah. Siapa nak berguling? Dia berlawan lah sekarang ni. Dia berlawan dengan Palestin dengan Black Rock dan sebagainya, dengan Hisham Mudin Rais. Itu pun kegap juga Hisham Mudin Rais. Itu yang nombor 2 saya tak boleh tahan. Mula Sanusi kena tangkap pukul 3 pagi. Lepas tu Hisham Mudin Rais bergeledah masuk rumah dia. Polis geledah. Hisham Mudin Rais ni kawan dia daripada tahun 70-an Abdul Melaya lagi. Lepas tu masuk ISA, balik masuk ISA dengan saya. Duduk 2 tahun dengan saya ISA ni Hisham Mudin Rais. Memang pro Anwar, tapi baru ni dalam kes Black Rock dia tak setuju lah sebab dia berjuangkan Palestin di Palestin. Kita berjuang kat bendera Palestin di Malaysia. Hisham Mudin Rais ni dia duduk sana. Dia duduk Lebanon, masuk penjara Lebanon, masuk penjara dekat Palestin ni. Masuk dekat Israel je belum masuk lagi. Nasib baiklah. Tidak tak keluar-keluar kan. Tapi dia tahu sangat perjuangan Palestin ni. Jadi bila Malaysia ni gelong, dia tahu. Lepas tu dia tegur. Tipu, bohongnya Anwar Ibrahim ni. Dia kata Palestin, kita sokong Palestin. Memang dia nak ambil undi Melayu, nak tunjuk dia lah yang paling hebat. Tak ada, bohong. Bohong, saya tahulah. Paul Wolfowitz tu agent Zionis number 1 di Amerika Syarikat. Timbalan Menteri Pertahanan Paul Wolfowitz, saya sebut nama Paul Wolfowitz. Itu kawan baik Anwar nombor 1. Anwar keluar jail 2004, dia orang pertama sampai Munich. Itu orang yang jadi yang arkitek perang Iraq. Bukan orang biasa, bukan ketua kampung dari Amerika. Timbalan Menteri Pertahanan yang menjadi arkitek kepada perang Iraq. Dia yang suruh, dia yang jadi arkitek, dia yang ini. Ini bukan saya cakap, ini dossier. Dokumen-dokumen yang keluar di Kongres Amerika Syarikat. Sebab di Amerika ni bukan semua orang setuju nak serang Iraq ni. Ada yang tak setuju. Bernie Sanders dan banyak lagi beberapa tokoh-tokoh yang pro Palestin tak setuju. Mereka lawan dalam Kongres. Keluar semua ni dossier. Apa sebab serang Iraq? Kerana Iraq ini merupakan ancaman terbesar bagi Israel. Pada masa itu, Iraq pada masa itu, sekarang tak ada ancaman lah, dah lingkup lah. Dia bagi lingkup.
Masa itu dia ancaman terbesar. Sebab apa? Sebab Iraq ada 3 aset terbesar yang boleh memusnahkan Israel. Pertama, kelengkapan tentera, senjata. Yang paling advance di Arab pada masa itu adalah di Iraq, di bawah Saddam Hussein. Kedua, saintis yang hebat, yang paling ramai dan paling hebat di tanah Arab itu bertumpu di Iraq, di Baghdad. Kerana tradisi ilmu di Iraq itu panjang, lama. Dan mereka boleh menyaingi saintis-saintis nuklear Israel. Nombor 2. Nombor 3, ini ramai orang tak tahu, simpanan air yang paling besar. Air itu penting di Arab. Orang yang belajar Arab pun tahu lah. Dan air itu very important, very precious di negara tanah Arab. Simpanan terbesar di tanah Arab itu di Iraq. Ini dia orang dah kira-kira dah ni. Ini keluar dalam dossier dekat Kongres Amerika. Ini bukan saya punya cerita kosong. Disebabkan itu Iraq mesti dihapuskan. Itu jadi perang Iraq. Siapa yang buat perang ni? Arkitek dia, timbalan Menteri Pertahanan pada masa itu, Paul Wolfowitz. Siapa ni Paul Wolfowitz? Kawan Anwar Ibrahim. Bukan kawan biasa. Wolfowitz selesai je bab dekat Iraq ni, dah hancur Iraq, dia pergi Indonesia jadi duta besar 2 tahun. Dia jadi duta besar, balik dia keluar je Indonesia 2 tahun, Indonesia pun lingkup reformasi, tumbang kerajaan Soeharto. Apa kerja dia buat, agak-agak dia buat 2 tahun kat Indonesia? Dia nak merosak. Sebab apa? Sebab Indonesia adalah negara Muslim yang terbesar di dunia. Adalah dia punya strategi untuk melemahkan. Itu kerja dia. Lepas tu dia jadi pengurusi World Bank. Jadi pengurusi World Bank, kena tangkap skandal. Cuma dia baik sikit daripada kawan di sini lah, kan? Dia dengan perempuan, yang kawan sini perempuan, padahal lelaki ada macam lah, kan? Dia kena tangkap dengan perempuan. Tetapi perempuan itu adalah kaki tangan bank. Nama dia Shahariza. Macam nama Islam, memang orang Islam. Itu baik Yahudi celaka ni, kan? Zionis. Dia boleh skandal dengan perempuan Islam yang bekerja di World Bank, orang Lebanon. World Bank buat keputusan pecat Wolfowitz. Kerana dasar World Bank tak boleh skandal dengan kaki tangan. You nak skandal orang luar, bebas salah. Orang putih boleh kira. Tapi etik dalam pentadbiran, dalam bank tak boleh. Apa yang berlaku? Anwar Ibrahim tulis surat kepada pengurusi World Bank, kepada pengurusi Jawatankuasa Etik World Bank. Cleveland nama dia. Saya ada surat tu. Surat Bank Dunia. Bukan World Bank, bukan Maybank. World Bank ni surat dia ada. Anwar tulis dia Cleveland, I'm here to certify at this period and this period, pada tahun bulan itu Shahriza itu tidak bekerja dengan World Bank, tapi bekerja dengan saya di Foundation for the Futures, FFF. 3F, Foundation for the Futures, yang berpangkalan di Washington. Anwar pengurusi, pengurusi apa ni, dia punya pengasas dia Dick Cheney, bekas naib presiden Amerika Syarikat. Antara intelligence CIA yang hebat di Amerika Syarikat yang menjadi naib presiden. Anwar jadi pengurusi. Dia boleh tulis surat pada World Bank, pertahankan Wolfowitz supaya jangan buang Wolfowitz, kerana dia kata Shahriza tu tak kerja World Bank masa tu, kerja dengan saya. Tengok, itu surat dia pertahan sampai macam tu. Orang yang penghanap Iraq, orang yang berjahanamkan Indonesia, itu yang dia pertahankan, bukan kawan biasa. Ni saya nak bagi mesej pada kawan-kawan Nabil ni. Yang saya tengok Madil Anwar, dia nak dapat PAS, dia tak dapat. Kan? Dia kalau boleh dia nak dapat PAS ni, dia tak dapat. Kan? Dia mana boleh makan tuan guru Hadi. Kan? Tak boleh. Kan? Itu pentingnya ulama jadi presiden. Ya? Yang lain you boleh kelentong. Sebab ulama ni dia ada, bukan sekitar dalam dunianya, dia ada juga. Ya? Dia punya doanya, hajat. Tak boleh makan. Dia pergi ke Habib. Ini banyak orang Habib dia bagi tempat. Saya nak bagi tahu kawan Habib. Ya. You lupa kan, you tak percaya. Macam mana you boleh percaya lagi orang macam ni? Ya. Bersama dengan ejen Zionis. Yang mana itu? Jadi yang dia pertahankan Palestin, itu semua bohong. Untuk apa? Untuk tarik undi Melayu. Dia dah lingkup dah undi Melayu ni. Kan? Tak dapat lah. Kan? Gombak aja. Dia tak dapat kan? Dia dapat sikit. Tidak tak dapat. Di Kedah hancur, tinggal satu. Jadi dia perlukan. Itu pun dia buat tersasul dekat CNN. Dekat CNN dia kata we will fight. Kan? Apa ni?
setuju the right of Israel to exist? Yes. The right to Israel to protect? Yes. Ada orang kata tersasul. Takkan dia tersasul, dia bukan bodoh ni Ibrahim. Dia cakap tu supaya untuk orang-orang Zionis mereka tu, dia cakap, tengok, I pertahan Israel. I cakap kat CNN, sebab yang tengok CNN ni bukan kita. Kita ni 2-3 ekor je tengok kan. CNN ni orang sana Yahudi Zionis pun tengok. Dekat Zionis punya TV ni, CNN ni Zionis punya. Dekat TV Zionis, dia pertahankan Zionis, pertahankan Israel. Dekat kita TV3 ni, ya ada pertahankan Palestin ni. Ini Anwar Ibrahim ni. Orang amar ma'ruf nahi munkar, dia amar ma'ruf amar munkar. Dia dua-dua sekali dia jalan. Ini bahaya. Ni syekh besar pun dia sapu kan. Yang kaki gelentong nombor 1 bunuh Islam pun dia sapu. Ini bahaya. Saya bukan cakap kosong. Saya sebut tadi nama Paul Wolfowitz. Saya bukan kata main gambang-gambang. Tak ada saya sebut nama. Tak betul dia saman saya lah. Apa masalah? Banyak orang di saman, saya tak saman. Ada saman saya tengok. Setakat TikTok budak hingus ni buat apa lawan saya? Tahu apa? Bukan sedang. Ini dia. Saya tak boleh bertahan. Sebab itu saudara. Ini cerita addendum. Macam tu juga. Addendum ni sebab apa? Yang kita pertahankan. Sebab ini satu prinsip keadilan. Itu yang saya alhamdulillah syukur dengan PAS ni. PAS ni dia pertahankan. Yang dizalimi dia akan pertahankan. Anwar dulu kena zalim. PAS lah pertahankan. Nak agak UMNO. Zaid Hamidi. Sekarang ni mengaku lah, ini cikgu saya. Saya anak murid. Masa Anwar Ibrahim duduk jail, mana dia? Kalau hang anak murid betul, tunggu lah. Hang melapis hilang dulu. Akulah yang tunggu ni. Nak kira anak murid, aku lah. Itu yang cakap juga macam ni tu. Kan? Betul-betul punya anak murid. Tapi anak murid yang betul macam tu lah. Gugu dalam penjara, kita bertahan. Gugu tak betul duduk atas, kita lawan. Dan masalah ada macam tu. Kita pertahan prinsip itu. PAS pun pertahankan Anwar prinsip itu. Kerana pada masa itu PAS meyakini dia dizalimi. Pada masa itulah. Saya pun yakin dia dizalimi. Pasal tu saya bergulung apa semua ni. Kan? All out pertahankan dia. Dulu sekarang bila kita dah tahu kan cerita sebenar, tinggallah buat apa kita nak. Kita ada agama. Kita ada prinsip. Takkan kita nak sokong orang macam tu. PAS pun macam tu juga. Tapi pada masa itu dia dizalimi, PAS pertahankan. Kalau tak kena almarhum Ustaz Faldeno pergi ke rumah dia, peluk dia, lingkup dah Anwar Ibrahim. Dia dah pucat lesi lah. Muka tak ada darah. Bila kena pecat dengan Mahathir. Ya, saya duduk sebelah dia. Sebelah lah. Saya bukan depan ke belakang lah, kan. Sebelah. Selamat lah kan. Saya sebelah. Kata, dia nak pergi Jumaat. Saya ingat lagi Jumaat pertama di Masjid Damansara. Dia nak keluar pergi sembahyang Jumaat tu, bertanya saya, ni okey ke saya pergi? Ni orang tengok saya macam mana? Saya kata apa? Tak okey pula, pergilah sembahyang Jumaat. Masa tu kita tak tahu. Kita ingat ni semua Mahathir cakap ni semua tak betul. Kan? Ini fitnah apa sebagainya kan? Tapi sekarang bila kita fikir balik, patutlah orang kabur. Tapi bila almarhum Ustaz Faldeno datang, barulah ada darah sikit muka. Lepas tu pergi Kelantan, pergi Stadium Muhammad keempat. Tok Guru Ni Aziz tunggu. Kan? Satu stadium penuh, 80,000 orang ke 1,000 ada. Masa tu barulah berkepak pada dia. Ya. PAS bagi nyawa kat dia. Kalau tak ada PAS, ya, tak ada dia ni. Ni apa nak pergi ingat ni, dia nak jadi kurang hajar sangat. Kena biadab. Baru ni dengan anak murid dia pula, Saifuddin Nasution ni pula, kan, dalam parlimen. Kan, mereka kata ni apa, ini marang pun ponting banyak. Apa kurang hajar. Marang masa tu tak ada dalam parlimen, dia tak boleh pertahankan diri dia. Dia berlawan dengan Taqiyuddin. Masa tu dia jawablah Taqiyuddin. Sebab siapa ajar cikgu dia. Tak ada. Jadi PAS pertahankan. Pada masa itu kerana melawan kezaliman. Sekarang ni PAS pertahankan Najib sebab apa? Sebab itu. Sebab yang sama. Sebab ini titah diraja. Tapi yang lebih penting daripada itu, saudara, dengan tadi kita sebut tentang asas-asas negara yang semakin dihilangkan, semakin dihapuskan, kita kena pertahankan institusi diraja. Institusi raja ni kita pertahankan. Ya betul lah, raja ni pun kadang ada yang betul, ada yang tak betul, kan? Dengan saya cakap, saya boleh apa, kan? Tapi saya tetap pertahankan raja. Institusi raja saya pertahan. Saya dapat darjah Panglima Jasa Negara, ada agung bagi. Saya pertahankan lah. Orang lain dapatlah bintang, dia duduk diam. Bagi saya itu kebesaran, itu tanggungjawab pada saya. Untuk apa? Untuk institusi raja. Kerana apa? Kerana ini asas negara. Rukun negara itu kesetiaan kepada raja dan negara. Raja dah titah pindah Najib daripada rumah penjara pergi rumah. Yang hang pergi sorok sebab apa?
Dia takut. Betul. Pandai orang rumah ni. Ya, memang dia takut dengan Najib. Saya tahulah. Saya jadi susah politik dia. Ya, masa mula-mula saya kerja dengan dia. Pertama kali saya jumpa dia sebagai susah politik. Sebelum saya jumpa lah juga kan. Tapi sebagai susah politik. Melapor tugas lah. Saya tanya dia. Apa nak kerja, apa dia bagi tahu lah. You jaga pemuda, you jaga wanita. Lepas tu saya tanya. Siapa dalam ancaman bagi? Dalam UMNO. Maksudnya dia timbalan Presiden UMNO. Ya. Jadi kita nak tahu dia siapa musuh dia dalam UMNO. Saya sebagai susah politik. Saya kena tahu. Saya tanya dia. Siapa dalam UMNO ni yang you rasa akan bagi ancaman kepada you? Dia jawab siapa? Najib. Dia tak fikir panjang. Dia tu cakap Najib. Saya kata apa? Sebab apa? Sebab dia kata I ketua pemuda, Najib naik. Ya, masa I ketua pemuda, Najib naik ketua pemuda. Dan Najib ni dia kata, cerdik dia, satu esko pun tak boleh lawan dia. Cerdik dia ni lain macam. Dia kata ni darah Tun Razak dia kata. Dia lain daripada yang lain. Jadi dia tengok-tengok sikit Najib. Masa tu lagi dia takut dengan Najib ni. Jadi sekarang ni bila jadi isu saya teringat tu. Memang dia takut dengan Najib ni. Najib keluar je mampus sana. Satu mampus Zaid Amidi je. Tapi kita bukan soal politik. Bukan masalah kita marah dia, bukan masalah saya. Tak ada. Soal dia ialah ini titah diraja. Diraja. Raja itu institusi penting dalam negara kita. Itu dia soal dia. You tak boleh main-main dengan itu. Dalam Malaysia ni, tanah Malaysia ni, yang boleh ampunkan orang, alihkan orang keluar daripada penjara, satu orang saja. Agung saja. Lain orang tak boleh. Perdana Menteri, puluh tahun pun jadi Perdana Menteri tak boleh. Hanya Agung saja yang boleh. Dan Agung ini sudah buat titah. Mengapa kamu tak buat? Sebab politik kamu takut. Dan ini kita tak boleh biarkan. Sebab apa, saudara? Bukan soal Najib saja. Bukan soal bab raja ni saja. Bukan soal Anwar ni saja. Bukan soal Zahid saja. Bukan soal politik UMNO saja. Apa dia? Ini penghakisan kepada kekuatan institusi raja dalam negara. Saudara tengok bawah ni kan, emoji orang gelakkan Agung ni puluh ribu. Nampak? Nampak tu? Raja orang boleh gelak. Ni kerja siapa? Memanglah rakyat marah. Tetapi sebab apa rakyat marah? Siapa yang buat strategi ni? Ini puak-puak ni lah. Yang anti raja, yang nak negara sekular. Ini dia puak-puak dia. Cuma cara dia halus. Dia tak ada nak cakap tentang kita tak mau raja. Kita lagi 10 tahun ni raja keluar. Dia bukan bodoh macam kita. Tapi dia buat ini semua ya, supaya akan merosakkan. Dan kalau kita biarkan ya, addendum titah diraja pun kita boleh ketepikan. Titah diraja tu kena bawa mahkamah. Ini titah diraja. Tempat dia bukan di mahkamah. Titah diraja, laksanakan. Ya. Saya percaya mahkamah dan akan pertahankan yang tu. Mahkamah tinggi baru ni. Tengok saya surat daripada Istana Pahang. Istana Pahang kata ini ada. Terus hakim kata okey. Kan, balik kepada mahkamah tinggi sejalan. Maknanya dia akui. Mahkamah tak berani cakap sebab ini kuasa raja. Bab lain dia boleh petikan. Tapi bab pengampunan tak boleh. Dan you bermainkan perkara ini. Ya, sebab apa? Sebab politik. Dan dia berkaitan dengan kelompok-kelompok yang memang anti negara kita. Anti asas negara kita. Dan ini kita tak boleh biarkan. Akhir sekali saya nak sentuh sikit pasal ni kita sebut pasal Najib dan sebagainya. Tapi ada satu kes yang membabitkan seorang budak muda saja. Nama dia Yusof Router. Dia bekas pegawai di pejabat Anwar. Ia juga dizalimi. Budak ni tiba-tiba jadi pengedar dadah pula. Tiba-tiba ada pistol pula. Pistol mainan pula. Macam cerita kartun pula. Hanya kerana apa? Hanya kerana dia saman Anwar. Dia saman Anwar kerana apa? Kerana itulah. Anwar dia lawan dalam pejabat. Dia budak pejabat Anwar. Dalam pejabat orang kacau dia, bertumbuk dia, Farhas ni pun bantai dia. Dia lawan di mahkamah. Dia menang. Dia menang saman 100,000. Ada 100,000 ke 200,000 saya tak ingat. Tapi dia menang. Apa keadilan yang Anwar bagi? You cakap pasal keadilan, round satu dunia cerita keadilan. Ni pejabat you. Dalam pejabat you tak boleh dia tegakkan keadilan. Hanya kerana apa? Hanya kerana budak ini berani. Sebab apa budak ni berani? Sebab budak ni bukan calangan-calangan orang. Ya, betul dia anak muda, tapi dia cucu pada SM Idris yang saya sebut tadi ni. Yang cap ni. SM Idris ini siapa? SM Idris ini adalah pejuang yang berlawan dengan Amerika Syarikat daripada tahun 60-an, 70-an. Jiwa, dan dia cucu kesayangannya. Yusof Router ni cucu kesayangannya.
Sebab itu Yusuf ni ada semangat lawan. Anwar jumpa Yusuf kali pertama pun di rumah Hasyam Idris. Sebab Hasyam Idris ni guru Anwar. Tengok perangai Anwar. Dia dengan anak, cucu kepada guru dia, kawan dia pun, dia boleh buat naya. Budak ni dalam penjara sekarang. Kes dia tangguh. Hanya kerana apa? Kerana dia saman Anwar. Dia pergi buat poligraf, minta polis cek. Poligraf ni alat untuk kata kita tipu atau tak tipu. Maknanya kalau kita tipu tak boleh, poligraf akan tahu. Dia dah buat. Sampai sekarang polis tak keluarkan poligraf dia. Maknanya betul lah. Kalau tak betul lah, lama dia keluar. Dan dia cabar Anwar buat. Apa Anwar tak buat? You tak setuju dengan dia, okey, you lawan dia mahkamah. Mengapa you gunakan polis masukkan dia pasal dadah dan sebagainya, masukkan dia dalam penjara sekarang? Kita nak puasa ni. Kita puasa dengan keluarga. Orang macam ni puasa dalam penjara. Hanya kerana apa? Hanya kerana dia berani berkata benar terhadap seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri yang kononnya madani, yang mempertahankan keadilan. Keadilan apa? Sebab tu kita tak boleh benarkan. Ini kezaliman. Saya wala tarkanu ila lazina zalam fatamassakum. Itu mantra saya sebagai ketua muda. Sumpah keramat saya. Diajak oleh beberapa ulama yang dekat dengan Anwar pada masa itu. Tak ada walaupun almarhum lah semua. Dan saya tetap pertahankan yang itu. Sebab Anwar hilang. Sudah hilang segala yang disebut kepada kita, yang diperjuangkan kepada kita, semuanya sudah hilang. Dan ini tak boleh kita benarkan. Soal Yusuf Rata satu hal, tapi saya nak ingatkan balik soal negara, asas negara, ini kita tak boleh biarkan hilang. Beras hilang, kita boleh cari. Negara hilang, roh dan semangat negara hilang, kita akan hilang selama-lamanya. Sebab tu kita kena bangkit, saudara. Besok lusa di Pahang akan ada perhimpunan besar untuk mempertahankan institusi gajah Sultan Pahang oleh anak rakyat Pahang. Kita tak boleh berhenti di Pahang. Selangor juga mesti. Kita juga ada raja berdaulat. Kita kena pertahankan. Ini soal institusi raja. Ini soal kerajaan yang engkar pada perintah raja. Kita kena bangkit. Anak-anak muda baru ni di Kampung Baru bangkit. Dan NGO sudah mula tampil. Ada NGO Puan Zahra apa namanya, kan, yang wanita pun sudah mula bangkit. NGO Melayu. Tapi tak cukup. Kita kena perkuatkan. Kita kena perhebatkan. Kita tak boleh duduk diam lagi. Ini tak payah tunggu pilihan raya. Ini bukan soal pilihan raya saja. Ini soal generasi kita, ini soal negara kita. Ini bukan soal tuntutan politik saja. Ini tuntutan negara, tuntutan agama kita, tuntutan kita semua yang beragama, yang faham tentang semangat negara. Kita mesti lawan dan bangkit dan jangan berhenti. Ini mesej saya. Saya ucap terima kasih kepada pimpinan, terutamanya Al-Fadhil Ustaz Salahuddin Nasir yang sudi terima saya walaupun lama saya hilang. Tapi saya hilang, saya datang balik. Agak beras pun datang balik lah, kan. Saya hilang, saya datang balik. Tapi kenapa? Kerana kita tidak mahu kehilangan negara ini. Tak mahu kehilangan roh dan semangat negara ini yang dipacakkan panjinya bukan saja oleh pemimpin Islam, tapi pemimpin-pemimpin bukan Islam. Mereka lah yang menjadikan Malaysia ini harmoni, yang sekarang ini dirosakkan oleh pemimpin hari ini, Anwar Ibrahim dan kawan-kawan dalam menteri kabinet dia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.